Okey. Tebaran yang terakhir Tebaran yang terakhir. Macam biasa, campak dulu batu tanah ke. Campak tu macam biasalah. Kita tebor jala. Bismillah. Oh, sangkut kayu pula, ranting kayu kat jala. Kembang jala. Last dah. Ada. Ada juga seekor. Besar bah. Alhamdulillah. Pintai. Alhamdulillah. Besar ni. Besar bos. Rupanya ada. Ingatkan tak ada. Alhamdulillah. Tak sia-sia tanah yang terakhir tadi campak. Dapatlah seekor baung. Oh, besar juga baung ni. Siapa yang nak ikut pergi menjala Jumaat ni boleh PM seorang je. Deposit 50. Deposit 50 tu macam biasa lah, macam saya cakap tadi. Deposit untuk minyak dengan makan air. Tu je RM50. Tapi hasil insya-Allah memang berpuas hati lah kalau ikut Encik nelayan pergi menjala ni. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi. Ada lagi ikan punya. Ingat tak ada dah. Lampang pun ada. Kecil ni. Ni sedap ni buat kasang ni. Ni pun sedap buat kasang Kasang pun laku macam ni. Kasang laku. Boleh tekan link kat bawah ni untuk beli ikan perkasang lampang. Okey, mantap. Jom balik.